Okay, inilah dia modem Zeekr. Sebab hari tu kita review kipas ni. Tiba-tiba ada orang tanya pasal modem pula. Okay, so nak tengok modem kan. So inilah modem dia, bahagian belakang dia. So kat belakang dia ni dia akan ada external dengan internal punya area lah. Yang ni. Ni switch on off dia. Ni ada USB, yang ni power. Ni kalau LAN. Ni untuk external area. Yang ni boleh beli asing lah ni. Ada je orang jual. Okay. Itu bahagian belakang. So ni bahagian depan dia. So bahagian depan lampu ni. Ni kalau dua biru ni maksudnya dia punya line tu 5G lah. So modem ni harga dia dalam 5,600 jugalah. Tapi kalau nak beli boleh tengok kat beg kuning kat bawah ni. Tengoklah berapa harga dia yang korang boleh dapat kan. Cumanya kalau pakai modem ni dia memang panas. Jadi bila panas memang kena beli kipas ni. Kipas ni kena ada supaya dia sejuk. Sebab kat bawah ni dia berlubang. Jadi dia akan tolak angin tu. Tolak angin ke bawah, keluar ke atas ni. Okay. So kalau siapa nak beli modem ni boleh tengok kat bawah.